Pernah tak anda tengok carta saham dan rasa pening? Macam tulisan cakar ayam kan? Penuh dengan garisan, warna-warni. Nampak macam tak ada makna. Jangan risau. Hari ini kita akan bongkar rahsia di sebalik semua garisan ni. Cuba bayangkan, macam mana kalau setiap pergerakan harga tu, setiap kali dia naik, setiap kali dia turun, sebenarnya satu babak dalam sebuah cerita yang besar. Sebuah kisah boleh kata pertarungan epik antara dua gergasi pasaran, pembeli dan penjual. Siapa yang tengah menang? Siapa yang dah nak kalah? Inilah yang kita nak cuba fahamkan. Jadi macam mana kita nak baca cerita ni? Mestilah kena ada tata bahasa yang betul. Dalam dunia trading, kita panggil benda ni analisis teknikal. Ia macam satu alat untuk kita tafsir pergerakan harga yang lepas untuk cuba faham apa yang mungkin jadi lepas ni. Okey, jom kita fahamkan betul-betul. Analisis teknikal ni bukannya macam bola kristal ajaib, tau. Tujuannya bukan nak ramal masa depan 100% tepat. Tak. Sebaliknya, ia adalah cara untuk kita ukur sentimen pasaran secara kolektif. Dengan tengok corak harga dan berapa banyak orang jual beli, kita cuba faham apa sebenarnya yang ada dalam fikiran berjuta-juta pedagang di luar sana. Konsep paling asas dalam semua analisis teknikal dan yang pertama sekali kita wajib faham ialah sokongan dan rintangan. Cuba bayangkan ia macam lantai dan siling dalam sebuah bilik, yang mana ia mengekang pergerakan harga. Okey, sokongan atau orang panggil support. Senang cerita, bayangkan ia macam lantai bawah kaki kita. Inilah satu paras harga di mana permintaan tiba-tiba jadi lebih kuat dari penawaran. Bila harga jatuh je sampai sini, pembeli terus ramai-ramai masuk. Dalam kepala mereka, wah, harga ni dah murah gila, kena beli sekarang. Jadi tindakan mereka inilah yang cipta satu lantai yang seolah-olah menahan harga tu daripada terus jatuh. Dan sebaliknya pula, kita ada rintangan atau resistance. Yang ni pula umpama siling. Bila harga dah naik tinggi dan kena je paras ni, giliran penjual pula ambil alih. Mereka fikir, okey, untung dah cukup ni, jom jual. Tekanan jualan yang kuat ni lah yang halang harga daripada terus naik lebih tinggi. Seolah-olah kepala kita terhantuk kat siling. Jadi, benda paling penting kat sini ialah sokongan dan rintangan ni adalah gambaran visual pertarungan antara pembeli dengan penjual. Dekat paras sokongan, geng pembeli lebih kuat. Dekat paras rintangan, geng penjual pula yang berkuasa. Pergerakan harga antara dua paras inilah yang sebenarnya menceritakan kisah pasaran. Okey, kita dah faham konsep dia. Sekarang, soalan praktikalnya, macam mana kita nak cari lantai dan siling ni atas carta yang betul? Main agak-agak je ke? Tak. Sebenarnya ada cara yang sistematik. Cara dia sebenarnya agak mudah. Langkah pertama, cari puncak dan lembah yang paling senang nampak. Langkah kedua, cari aras yang harga pernah sentuh banyak kali. Lagi banyak sentuhan, lagi kuatlah aras tu. Dan langkah ketiga yang ni paling penting, jangan anggap ia satu garisan yang tajam, tapi anggap ia sebagai satu zon. Pasaran ni jarang bergerak dengan sempurna, jadi kita kena bagi sikit ruang. Okey, kalau sokongan dan rintangan tu macam struktur besar cerita, candlestick ni pula ibarat perkataan dan ayat yang membina cerita tu. Ia bagi kita hint tentang apa yang sedang berlaku dalam pertarungan pembeli dan penjual setiap masa. Setiap satu lilin ni, ia mewakili satu tempoh masa. Badan dia tunjuk harga buka dan tutup. Tapi, rahsia sebenar dia terletak pada sumbu, garisan halus ke atas dan bawah badan tu. Dekat sinilah kita boleh nampak bukti pertarungan yang sebenar. Sumbu ni sebenarnya dedahkan pergaduhan yang berlaku dalam tempoh masa tu. Sumbu bawah yang panjang maksudnya penjual cuba tolak harga ke bawah, tapi pembeli masuk dengan sangat kuat dan tolak harga naik balik sebelum masa tamat. Ini tanda kekuatan pembeli. Sebaliknya pula, sumbu atas yang panjang tunjuk pembeli cuba tolak harga ke atas, tapi penjual lagi kuat dan berjaya tolak harga turun. Ini tanda kelemahan. Sekarang, ada satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Walaupun analisis teknikal ni guna data, guna corak, ia bukanlah satu sains yang tepat. Ia lebih kepada satu bentuk seni interpretasi. Ini satu kenyataan yang sangat mendalam tau. Maksudnya, tak ada satu pun tafsiran yang betul secara mutlak. Carta yang sama boleh bagi isyarat yang berbeza kepada orang yang berbeza. Semuanya bergantung pada cara mereka melihatnya. Contohnya macam ni. Seorang scalper yang trade dalam masa beberapa minit je mungkin nampak sumbu bawah yang panjang tu sebagai peluang untuk beli dan untung cepat. Tapi seorang swing trader yang pegang posisi berhari-hari mungkin tengok carta yang sama dan rasa, trend besar masih menurun. Dua-dua ni tak salah tau. Mereka cuma beroperasi dengan strategi dan jangka masa yang berbeza. Inilah yang buat pasaran ni sangat dana. Baiklah, kita dah bincang banyak benda. Sekarang, jom kita kumpulkan semua ni dan tengok apa intipati utamanya.
Jadi, benda penting yang perlu kita ingat ialah carta tu adalah penceritaan visual tentang psikologi pasaran. Medan perang utama berlaku dekat aras sokongan dan rintangan. Petunjuk-petunjuk kecil macam sumbu candlestick pula bagi kita maklumat tentang siapa yang tengah berkuasa waktu tu. Dan yang paling penting sekali, gunalah semua ni sebagai alat untuk bina hipotesis anda tentang pasaran, bukannya sebagai satu jaminan mutlak. Jadi, lain kali bila anda buka carta saham, jangan hanya nampak garisan yang serabut. Cuba cari mana lantai dan siling dia. Perhatikan sumbu-sumbu candlestick tu. Tanya diri anda, apa cerita yang pasaran tengah cuba sampaikan pada aku sekarang? Dengan tata bahasa asas ni, anda mungkin akan terkejut dengan apa yang anda akan jumpa.